Bapak cakap weh. Alamak. Okay guys, Assalamualaikum guys dan selamat sejahtera. So untuk trip kali ni aku punya plan nak pergi rakit Reman, rakit biru tapi penuh pula rakit dia ni. Air kecil pun sama juga penuh. So ni member pula ngajak ke rakit C. Nak narik tebal pipi. So aku tak sure rakit C ni ada orang booking ke tak. Pun last minute ni dulu ni. Last minute planning. Harap ada kosong lah. Ada kosong kita boleh naik rakit C. Cari tebal pipi. Tengoklah macam mana. Ui, ini kalau masuk ni tanggal bumper depan. Ramai yang nanya awak. Ni orang ni lah. Assalamualaikum. Salam. Mana? Tahu lagi rakit mana? B. Si penuh lah, ada booking. Okey. Alamak, booking lah. B 10 orang. B masih boleh lagi. B boleh lagi? A sesendat-sendat ni. Sendat-sendat ni. Mana nak pergi B? Boleh. B je lah. Oh, rakit semua penuh lah. Rakit Iman penuh, biru penuh. Tak ada choice, pergi rakit B juga lah. Tunggu bot ni, tunggu bot kecil. Member okey, rakit B 6, 10 orang, 10, 11, 12 orang. Thank you. Ush, taman gila lah. Jumpa lagi. Baru sampai juga ke? Ke dah habis semalam? Baru sampai. Ada naik? Ada dapat? Belum? Bang? Baru sampai eh? Ui. Setting. Sila. Baik, sangkut nanti. Sangkut kapal ni yang. Kena lagi ke tebal ni? Ha? Tu, tebal. Lepas ekor kecil ke. Ni ambil nak cari tebal ni. Cakap apa?
Nak kat sini lah, belungguk dia. Nampak aku mancing. Alah, tak lekat. Oh, tempat ikan Ha? Tak Alamak, lepas lah. Oh, dia. Alhamdulillah, dapat tebal lagi. Wow. Ambil. Kutip. Malam kita cek ungau pula. Dekat. Besar ya. Besar lah, kenapa ni? Keluar. Mana mak awak ni? Ini masak lemak sedap ni. Ha? Nah, gulung aje lah. Gulung je lah. Aduh. Tak makan tebal pun. Di pulut. Apa? Duri. Di pulut. Kutip. Terus. Main dah dia. Oh, ini duri ni. Duri kalau makan gini macam. Oh no. Betul lah. Oi. Jap. Tengah pun. Tak apa ni. Rasa macam tebal. Tebal lah. Duh je lah. Makan macam tebal sih. Dia punya unjuk-unjuk dia sama lah. Dia punya tarik sama kan? Sama. Sebiji. Tak apa ingat dia tadi. Semangat. Naik-naik dia gini. Tertipu lah. Tertipu. Tolong tebal. Alah. Bruh. Malam ni sebut tak laju. Sebut slow. Sebut pun tak habis. Hai malam hati. Ha? Mati ya? Air mati. Janji naik balik. Aku tunggu pasang ni. Ikan tak ada malam ni. Ayak dah pasang. Ikan mana ikan? Kemanakah ikan? Pening lah, air 2 harus.
Bawah pasang, atas urut. Gemuknya awak ni. Oh no. Tina. Kacau lah tidur kan. Dia kalau kena ni kasar. Kasar. Ambil sok. Dia jangan satu lah duri. Jangan duri pulut dah. Nampak macam mana? Tak apa. Tapi unjuk dia macam mana macam. Wow. Silang sini. Mana? Siap boleh kendur Tanda tak? Harap tanda lah. Ada. Godak-godak kepala dia. Betul lah tanda. Alhamdulillah. Betul, tadi terlepas. Tadi yang kecil ni terlepas. Cara dia makan aku dah tahu dah. Ha? Ungar. Tajam gigi dia. Ui. Tak ada. Sesut terus. Lama. Lama ada saiz tak apa. Mana yang petang tadi ni? Dia dah keluar dia punya mas-mas dia. Pakai balik. Pagi ni surut laju lah. Surut air setengah. Terkejut je lah. Pukul 9 ni. 9.30 10 itu baru pasang adik. Tu. Kerapu, aku dah cakap dah, kerapu makan. Kerapu. Oh no. Kerapu duk. Kerapu ni bintik hitam. Hijau pula tu. Aduh, ingatkan kerapu original. Lelang ni ikan ni.
Ui. Batutlah duri pula dia. Aku lari kan terbolos kaki yang. Takut aku nak lari. Oh. You dah masuk lah. Macam ni unjuk-unjuk dia. Apa? Tebal? Oh, gerut-gerut. Dah masuk lah. Gerut-gerut dah masuk. Sisik dah masuk. Senangin, senangin. Naiklah angin. Mantap. Senang. Angkut eh? Senangin. Sok. Alhamdulillah, kena juga. Dapat juga sih. Kau pakai apa? Pakai ikan tu lah. Tu rasai tu. Kalau kena memang dia makan. Mantap, dapat. Dia kemam ya. Tak ada? Dia kemam. Susah sangat kot kau potong kecil-kecil macam ni lah. Aku suka macam ni biar telan. Senangin gue. Apa dia nak lari kat tali sih? Sikit je tu. Alhamdulillah. Memang air dia lah. Dia lagi. Dia tanggal lah. Itulah, nak kena cepat lah. Okay. Oh tak, sorry. Tak nak naik. Dia sisik ni. Bunga. Alhamdulillah. Air dia deh. Mantap. Kau tak ada tebal. Penuh tebal. Rezeki omik kau penuh tu kau. Oi. Kasar? Apa ikan makan? Tanda? Tengok saya tu.
Ui. Alamak, duri. Oh, duri Risau aku tengok kalau tebal besar. Ke sangkut macam tu? Sangkut yang mana? Mainkan je lah. Baik dui pulut. Bapak cakap weh. Alamak. Jauh tak muat tu. Tahu tak apa. Aku punya ha. Tak muat tu. Sembal lah sauk tadi mana? Aku takut lah. Tolong lah. Oh no. Try kepala je. Try kepala. Panggil dia lah. Tak ada tong biru tu boleh juga sauk. Tolong sauk. Yang masa bawa Itulah aku tengah bagi dia lepak. dia ada penat tu. Senangin. Jauh lagi. Tu lah nak bagi siapa Allah. Kalau dapat. Tenangin. Tamban. Oh, dia nak pergi ke pulau ah. Kail kecil tambat akan tambat. Come on lah. Tak, dia jadi macam ni lah. Woi, mana pergi? Sampai tepi. Mana dia pergi tu? Dia nak pergi masuk rubber. Sebab dia daripada rubber tu. Tali kecil je. Masuk juga. Aduh, sauk tak bawa pula, sauk besar. Dia tak jaya. Murah lah 5-6 kilo ni. Ada tong sampah tu pun boleh juga buat sauk. Kalau ada sampan ada driver boleh. Boleh bolong. Mari sayang. Ha? GoPro kau nak pakai yang on dia. Tu kau punya tu? Hidup tak? Hidup. Kuat lagi ni. Dia ambil tu melompat tu. Tajam dia. Oh dah lah oi, jangan bawa sana. Sini. Nak pergi bakau tu nak buat apa? Sana tak ada apa. Bang, tolong bang, saukkan bang ikannya.
Ada ikan juga eh? Cepat. Oh, dia balik bawah. Bawah. Pandai dia. Alah, sangkut. Sangkut tali. Ke lepas tak tali? Yang tu gulung. Tong tu boleh buat sauk tu. Buang sampah dia. Buang sampah dia kan? Ada tong dia tu belakang. Ha. Tolak macam buntal. Bapak. Bapak, tak memang tak muat. Tong. Baik papan. Tenggelamkan tong. Tenggelamkan tong air. Jaga. Sauk kat belakang. Masuk dulu. Okey. Steady. Okey je. Oh, Kejap licin tak boleh. papan jaga eh. Papan yang ni risau eh. Air berat. Kena buang air sikit. Kena buang air yang berat. Sekejap. Sekejap. Aku nak capai bawah ni. Ui. Ini punya. Ha? Ini Purba. Bapak sial. Dalam gigil lah ni. Dalam kertau dia ni nak. Memang last. Tengok ekor dia dah cukup lah. Kosong kepala Tak tengok jalan. Aku tak boleh pegang ni balik licin hitam ni. Semut. Ada lubang dia. Ada lubang dia. Mana nak cek tali? Sekejap. Tali. Ya. Tali ni. Kena double kot. Ikannya dah penat. Ish, 10 kilo ni. Lebih ni tengok. Oh, ni kalau kat Langkawi 1,500 weh. Ui. Lebih. Itu sama mana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dengan kan dia beli batu. Okey. Ui. Gigi lutut dia ni. Gigi lutut. Bersial. Ui. Aduh, tali malah nak cakap tadi. Tali pakai 20 pound je. 20 pound. Ha. Takut tadi kau cakap lepop. Ui. Diam je. Tu pantai larang dia. Kena tu. Dia tak boleh ketat. Tapi tengok yang tanya. Tali kau berapa pound? Angkat dah. Pak. Oh, kilo dah. Sibuk je belau. Aduh. Cepat. Dah, kemas. Tahu lah. Ukur tu padam kan? Saya kat ni pasal ni, saya tak tengok. Okay lah, ini last penutup, last call dia bagi siakap. Rasa dalam belas kilo ni, lebih 10 kilo. Aku pun tak ada bawa timbang. Dekat rumah bawa timbang lah, tengok berapa kilo. Ui, lama tak dapat kau cakap. Okey dah, jom. Dah siap-siap kalau kemar kita nak tap hasil. Hasil Hasil yang tak dijangka lah.
Asal dia memang nak cari tempat pipi kan. Nak pergi rakit C ada orang booking. Pergi rakit-rakit lain penuh. Ambil kau beratnya. So kita tak susun lah, kita lambak je hasil kat sini. Ni hasil aku dapat seekor je malam tadi ni. Tanda. Ini ambil kau penuh. Air batu ada ke tak ada ni? Tak ada air batu Ada kat bawah. Kita kena beli. Waduh, macam nak umban ke bawah ni. Tu lah. Banyak lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada air batu lah. Ui, ni hasilnya. Langsung pelan-pelan lah. Apa dia? Yang champion ni boleh ambil lah. Ambil lah. Igit lah, jangan tak igit. Tak larat nak susun dah. Semuanya ikan-ikan sisik. Cuma duri ni kita ambil duri pulut dia. Duri yang kuning tu kita tak ambil. Kita tak bawa balik. Alamak, kena gigit siuk. Tak ada maruah siuk cakap. Itu macam ya. Hidup lagi ni? Hidup lagi. Oi. Berganda siut. Kalah lah yang ni. Itu lah. Kalah. Uish. Tebal pipi banyak juga dapat, tapi saiz tak besar. Semuanya saiz yang bergampit je. So umpan yang saya akan makan ni semua pakai kasai. Yang senangin makan, yang siakap makan. Senangin dapat 2 ekor 2 ekor yang kasar. Yang kecil ada 2 ekor. Dah gagal. Naik rakit B je. Naik luar. Tak tahu, belas kilo juga. Minyak mahal. Ada lagi tu bang? Ada lagi, baling ke? Baling sini, baling depan. Ni dia ni Bang minta izin bang. Tengok dalam ni. Bang minta izin tengok nama dia. YouTube. Oh, Karina lah. Selalu kita tengok orang tu. Yeah. Cara ni kalau ibu tengok kejap lagi, ibu berjaya macam kedai. Okey, terima kasih. Sama. Abang mana ni? Ambil. Orang punya asyik. Cepat abang nak balik. Cepat nak ambil gambar. Sini masuk. Abang tengah. Sini. 1, 2, jom. 3. One more. Alright. Aduh. Asyik korang kan? Okay, bye-bye. Balik dulu itulah orang cari. Abang kembali. Langsung. Okey. Banyak peminat dia. Okey. Terima kasih kau. Terima kasih. Jangan dia bagi. Okey. Sekarang balik dulu. Okey, jumpa lagi ya. Okey.
Wah. Selamat ikan. Ya.